Hai, Assalamualaikum semua, kembali bersama Pecah Podcast. Assalamualaikum. Okay, minggu ni berita paling hangat Xi Jinping visit Malaysia lah Yes. kan. Xi Yes. Jinping. Yep. Kau ada terlibat dalam dia punya suasana traffic jam? Tak ada. That 3 days tak memang selamat tak keluar langsung. Tapi dia tutup jalan like macam the whole city dia tutup man. Gila. Yes. Why ya? Aku rasa aku sempat kita dah check aku tak tahu. Masa even before dia datang, dia orang buat rehearsal, I think 2 days 3 days pun dia dah start buat tutup jalan tau. So depan rumah aku tu memang dia tutup jalan. Nasib baik aku punya exit tu tak ada kacau sangat lah, tapi depan tu memang dia tutup jalan. So memang orang nak menghala ke rumah aku tu memang traffic dia gila babang. 1 jam akan sangkut dah. Mula-mula ingat accident ke apa kan first time. Masa dia tengah buat rehearsal aku tak tahu pun kan. Apparently dia baru tahu dia buat tu. Tapi dia ada announcement tau. Dia ada hantar WhatsApp tu, aku tak tahu lah macam berkeliling lah kan. Kau dapat berkeliling kau? Tak ada, aku rasa cyber tak ni sangat aku. Tak ada lah kita. Tak impact Kita impacted. Kita nak keluar ke keliling dekat mana? Kau dapat dekat mana pergi keliling? WhatsApp. Aku dapat WhatsApp, aku tak tahu daripada mana kan. So bila kau cakap tak effect cyber tu pasal traffic tu ke? Tapi because traffic tu memang effect gila. Sebab dia dalam cyber dalam pekan tu tak adalah, dia tutup lah. Cuma kau nak keluar ke jalan besar sikit kan. So nak beli nasi lemak ke dapat kedai makcik dekat apa ni? Aku selalu beli kedai nasi lemak anjing. Kau tahu nasi lemak anjing? Kat mana? Kat belah mana? Dekat dengan hospital tu. Dekat dengan area hospital tu. Okey. Kedai ke tepi jalan? Nasi lemak anjing. Kat Shell tu. Di tepi jalan. Dia pagi-pagi. Dekat Shell tu. Dekat Shell tu. Dia sebelah dalam. Dia bukan kan Shell tu ada satu simpang kau menghala ke traffic light kan. Yang kau hanya boleh masuk kalau kau daripada one side je kan. Situ dekat situ ada dia agak terkenal lah makcik tu. Okey. Nasi lemak anjing. So kalau aku nak beli nasi lemak anjing memang aku affected lah demi traffic dia. Okay. Yeah. Tapi ni bukan satu yang abnormal kan. I mean, you're talking about China punya presiden datang. So dalam internet bising tak benda ni kan. Orang kata kenapalah diorang tutup jalan ni untuk tapi masa Obama datang pun sama tak? Sebab Obama datang pun sama tak? 1 week ke bukan 4 days punya. Tak asal dia tutup sampai ke KL. Tu aku tak faham tu jalan apa. Dia tutup route dia every day dia akan dalam pengeliling tu dia akan tunjuk mana dia akan tutup jalan lah. Semua jalan yang tutup tu adalah tempat yang dia akan singgah atau pergi lah. So something like that lah. So dia tunjuk untuk hari ni pukul berapa. Dia pagi, tengah hari, petang. Dekat mana. So dia macam ada dia punya database dia kan. So unless soalan kau tanya kenapa nak kena tutup jalan lah. Itu mungkin tak, aku rasa macam dia tutup from KL sampai Putrajaya. Ada hari-hari depend dia on hari mana dia pergi. Ada hari dia pergi mana, dia akan tutup jalan dekat mana. Ada hari dia pergi so kita kat Putrajaya Cyberjaya ni lebih sikit sebab kita dekat di home base lah kan, kat Putrajaya kan. So kalau kau nak keluar dekat jalan besar, nak menghala ke tol Elite ke Max Highway kan, memang kau akan get affected lah. So dia akan buat roadblock tu like 1 hour early, and then hanya akan habis roadblock tu after 1 hour. So technically kau akan dekat tu almost 2 hours lah dalam traffic jam kalau kau sangkut lah. So I don't know. Aku tak rasa security wise lah. I would assume semua Perdana Menteri or Presiden dapat that lah kan privilege lah. Aku rasa Obama dapat. US okay lah. So understandable lah kan US. China is very special sikit. Aku pergi jogging satu dekat kau tahu dekat stadium air Putrajaya tu tak? Daripada cyber lah, daripada cyber
Daripada cyber aku jogging, start aku masuk ke tempat stadium air tu, yang dekat Pullman nak Ya. menghala ke kan. Ada grandstand tu kan? Jumpa dia orang kat grandstand tu. Jumpa dia punya delegate bapak gila ramai. Aku dekat 100 kereta delegate semua bawa kereta sendiri tau. Dia orang bukan bawa, aku tak tahu lah, kereta yang dia pakai tu macam bukan, jarang kau nampak kat Malaysia lah, at least aku tengok kan. Aku assume dia akan pakai Proton ke, ataupun even worst case kita pakai No lah. BMW Diorang ke kan. hantar kan kereta tu sekali. Kereta dia orang sekali. Aku sempat sembang dengan beberapa delegate rasa kan. Memang dia orang macam cakap lah, besar-besaran lah dia punya apa ni, visit tu. Of course sebab tu spekulasi ialah pasal tarif lah kan, which is sebenarnya memang pasal tarif punya reaction lah kan. So dia pergi Malaysia, Myanmar dengan Vietnam, yes. Dia tak pergi Singapore, dia tak pergi Indonesia, dia tak pergi Thailand. Menarik kan. Mesti ada. Pelik. Sebab katanya tak ada kena-mena dengan tarif tu. Tarif kan mula-mula just so happen memang dia schedule visit here kan. Orang cakap spekulasi sebenarnya memang pasal tarif tu kan. Cuma dalam official punya ni tak ada pula pasal tarif kan. Tapi aku rasa pasal tarif lah. Cuma tak tahu ada sebab security reason ke, camouflage sikit kan. So dia nak gang up dengan all these 3 country lah. Okay, tapi go back to question tadi, kenapa Thailand tak ada, kenapa Indonesia tak ada? Thailand okay lah, faham. Tapi Indonesia is a big market kan. Kalau daripada segi business wise, I think Indonesia would be definitely dalam kategori yang kita boleh exploit daripada kan. Tak sure sama what is Indonesia punya trade dengan China. Macam kita dengan China, kita deficit dengan China. Deficit lah, betul deficit. Aku rasa Vietnam pun deficit jugalah. Aku rasa Vietnam because dia memang banyak produce produk-produk yang sebab China banyak hantar barang dekat Vietnam untuk produce produk-produk US kan. Beli deficit jugalah. Kan dia banyak ambil. Kita pun banyak ambil daripada kita hantar. Betul. Cuma aku rasa macam Vietnam tu, again aku assume because Vietnam banyak produce produk China nak hantar, produk yang akan dihantar ke Amerika kan. So ada, of course lah, dia punya apa ni, arrangement tu agak tak adalah disembang apa result pun kan. Cuma apparently Malaysia yang paling dapat banyak MOU daripada perjumpaan ni lah setakat ni kan. I think compare to Myanmar dengan Vietnam. Apa yang ada aku tengok online, dia kata ada 30 lebih persetujuan kan. 30 lebih. MOU lah ni. Yang mostly relates to pembangunan lah. Train lah kan. IT, AI kan. Kereta api. Tak ada sangat trade pun. Trade satu je. Tak ada sangat trade. Kita jual kelapa. Chip. Oh, jual kelapa. Okay. Trade. Durian dah tak ada lah. Durian. The big one lah. Durian tu memang akan terjadi lah. But technically memang kita tak banyak benda pun yang kita boleh China. Jual kat China sebab diorang semua dah ada. Lagi hebat kan. Betul. Betul. So of course lah, macam kita mungkin boleh selitkan sikit lah tarifnya reaction after 2 minggu. Dah 2 minggu lah. I think 2-3 weeks lah. So tengok reaction dunia global memang semua against whatever Trump is doing kan. And then to point agak agresif juga, a lot punya reaction kan. Negara punya reaction macam agak macam duk kutuk Trump bodoh lah apa semua kan. Aku cuma risau ni je sebab sekarang ni kita still tengah negotiate dengan US kan.
still ongoing, tapi China macam make deal juga tau. So, macam mana kita nak stay neutral tu? Tengku Zafrul cakap tak susah untuk kita stay neutral lah. Tak tahu tapi aku tak nampak dia punya, bukanlah tak nampak, maksudnya dia tak share detail in terms of macam mana dia nak establish that parameter lah. Tapi aku rasa dua pihak, US and China, dia mesti ada some sort of requirement yang impact, dia perlu dipenuhi yang impact the other superpower tu, side the lah. other side. Takkan dia neutral kan. Berani kan. Itu yang tak tahu tu, sama ada just because kita make deal pula dengan China, and then kita punya tariff tu retain 24 after 90 days ni. So tak tahu lah macam mana nak nego. And then recently pun, for the past few years pun, banyak American company datang sini invest. Kan? Microsoft, Google, AWS, and all these American company tau yang nak buka apa? Data center semua kat sini. And even yang German punya company tu berbilion-bilion awal-awal Pakatan announce banyak ni kan. Even China pun awal-awal tu dia kata berapa, 50 billion or something, tak ada pun projek tu kan, dah almost 2 years. But at least yang AWS tu semua construction dah start confirm kan. Dah start dah kan. Betul. So kalau Nvidia punya boss, sorry, Nvidia. No, kalau engkau represent US and kau dah commit invest kat sini, and then suddenly that country make deal dengan kau punya enemy pula kan. So which is why lah, I mean neutrality tu sangat penting untuk kita yang depending sangat kepada dua-dua big guns ni kan. Especially US, because kita memang definitely lagi banyak dengan US lah kan. Tapi internally US pun macam pelik juga kan. Macam cakap lah, Nvidia punya boss tadi tu, dia terus pergi China kan. Dia aku rasa sebab China hold order tu. Dia punya okay. At the raw level, okay kan. So and then Apple team cakap dia orang tak boleh nak tolak China kan, tak boleh nak apa. China is very critical to dia orang punya big market lah. Supply chain apa semua kan. So dia tu cakap internally pun ada business dekat Amerika pun, dekat US pun is struggling lah untuk nak navigate dia orang punya kan. Electronic most of it akan dapat exemption. Dapat exemption, betul. The issue yang aku boleh foresee, because CCP dia ada macam power yang boleh tahan company diorang untuk jual tau. Macam okay. That's the difference between these two country. And Trump dia boleh announce tarif ni semua, tapi dia tak boleh tahan Apple from make business open lah. Okay. But China can. Dia ada some regulatory punya kan. It's a kan, totalitarian punya structure lah kan. Orang sistem macam yang case Boeing kan. The government CCP dia kata dekat, aku tak tahu which airline yang suppose dah order Boeing punya kapal, hold kan. Hold order kapal terbang tu. Kau bayangkan dia boleh instruct any company dekat China. Benda tu. That's the difference.
Nintendo aku just nak share sikit lah sebab aku agak attached dengan so baru-baru ni dia ada announce nak launch Switch 2. Tak tahu kita ada sembang pasal ni ke? Mungkin tekuk sikit dalam Switch Ada 2 sekali. kita cakap pasal dia dia put on hold or something because of that. Yes, pre-order di put on hold kan both North America region lah which is include Canada yang Canada kan dia tak ada kaitan pun terpaksa tanggung kat benda ni kan. Daripada apa jadi so baru-baru ni two or 3 days ago dia dah reinstate balik the pre-order, so gonna push on 24th of 24th of April instead of kalau tidak awal is I think is maybe 9th of April ke apa kan, so dia dah push back benda ni until 24th dah confirm boleh pre-order, and then dia dah keluarkan dia punya kata pricing after the tarif lah. So apparently what's gonna happen ialah untuk kau purchase main platform tu, main console tu, iaitu nak beli Switch 2 tu, harga maintain. Menarik tak? Dia tak harga yang dia announce before tarif dengan harga lepas announce maintain. So contoh harga dia announce $450. So after tarif dia still maintain $450. Dia cuma kenakan tarif effect tu pada additional accessories yang kau nak beli untuk that platform lah. So itu business strategi dia lah sekarang ni. So what's gonna happen, dia tak akan ubah harga tu, tapi dia akan pass that harga tu kepada benda-benda lain dalam dia punya Dia untuk produk lah. US punya market je lah kan. Ya, untuk US market saja, betul. Pre-order semua dekat luar selain daripada US dah mula dah. I think 9th of April tu dah start. Cuma US je pasal tarif tu kan. So dia terpaksa tukar. Because why? Okay, just nak give a bit of perspective on this lah. Untuk Nintendo, dia agak critical untuk diorang react to this tarif. Because diorang punya production untuk hardware physical production tu jadi dekat Vietnam. And Vietnam is one of the biggest punya tarif punya got affected by the tarif lah. I think about 49% ke apa kan. So they took some time lah nak re-strategize, and then finally they come up with the idea that memang tak akan ubah harga akan maintain dekat US $450. With the kena faham sikit konteks lah, US adalah antara market terbesar dia, biggest market. Itu satu. Kedua is reaction of the price before tarif tu pun dah agak negatif. Before tarif ni dah agak negatif, orang dah claim mahal kan. Untuk produk yang Nintendo ni kan, dia punya produk bukan se-high end PS5 atau Xbox. Tapi Nintendo nak go with Apple punya strategi lah, iaitu branding lah. The branding itself punya harga lah kan. And then the kata premium kan. So dia go with that, dia naik ke harga untuk masa before tarif ni, and then dia got a lot of reaction lah kan from the public kan. So aku rasa bila dia maintain harga tu, itu within that consideration lah yang apa ni, dia punya market terbesar ialah US, kedua is Japan lah. Dia punya Vietnam, market terbesar dia ialah US. Dia punya production dekat, walaupun production dia dekat Vietnam, tapi dia jual paling banyak dekat US. So I think Switch 1 punya console punya sale is about 150 million. One of the highest, nombor 1 ke nombor 2 lah sekarang ni kan. So dia memang antara yang konsol paling banyak dijual dalam dunia lah, based on record kan. So yang kedua ialah macam cakap tadi lah, dia tahu reaction masa dia first awal release tu pun dah negatif. Kalau lah dia tambah harga pasal tarif tu, confirm flop lah kan. So ini pun belum tentu boleh survive. So point dia lah, dia tak berani dia tak berani letak tarif punya cost tu dalam at least the main console lah kan. So dia pass pada How much accessories dia lah. Japan punya tarif? Japan aku rasa Japan banyak agak 30% is it? 30 tinggi sangat 30. Tak silap aku lah, 24 is it?
Tapi reaction aku tengok juga ada, biasalah tengah hangat cerita pasal tarif ni, kat internet semua keluar lah. Parlimen Jepun pun kecoh gila, bising. Semua kata jangan apa ni, tunduk pada extortion ni lah. Dia claim US ni tengah peras ugut lah kan. So diorang memang cuma aku rasa dia effect dia teruk sikit because dia ada production dekat Vietnam tu yang sebab macam kau cakap lah, I think US tahu company-company besar ni dia akan cari loophole dalam that kan, nak cari tempat-tempat yang seolah-olah macam bukan Japan atau China yang produce benda tu kan, something like that kan. So yeah. So go back to that, diorang maintain harga. Kita tengoklah macam mana dia punya. Aku tengok ni ada list of accessories naik macam RM5 kan. Betul. RM10, RM5 tu lah. So dia nak tank lah. Okay, bagi saya tulis sikit konteks untuk spesifik Nintendo ni. Dia tak pernah setakat ni dalam history daripada tahun 1980 kan sampai sekarang, Nintendo dia jual dia punya produk on profit. Dia tak pernah jual on loss. Unlike Xbox dengan Sony, dia selalu jual hardware dia orang on loss. Maknanya so aku rasa ni aku punya ni pemikiran lah. Aku punya idea. Aku rasa masa dia announce $450 tu, dia dah masuk tarif lah. Cuma dia tak beritahu lah kan. Dia tak beritahu sebab memang dia big leap tau. Masa Switch 1 keluar is 300. I think 300 ke 350. So about $100, $150 punya increment kan. So daripada segi dia punya produk, bukanlah high end macam PS5, bukan high end macam Xbox kan. So costing dia mungkinlah tak setajam dua tu. Of course lah dia ni portable. Portable tu mungkin kita kena consider jugalah kan, portability tu kan, dia punya hardware punya restriction ke. But still aku rasa dia dah masuk kan tu. Ni strategi lah. Aku rasa dia takkanlah dia tak anticipate kan. Dia it's not a small business kan. Dia mesti anticipate. And then US bukan dia punya market kecil, market terbesar dia. So dia akan anticipate, oh kalau apa-apa kita letak harga ni with the tarif. Of course dia punya CEO cakap tak ada, tak include. Tapi aku tak percaya lah. Aku rasa dah include. Cuma dia tak perlu nak disclose benda tu lah kan. So bila dia maintain harga tu, dia sebenarnya dalam tu dah ada tarif punya cost lah, cuma dia tak claim yang ada lah. So aku rasa itu je lah dia punya taktik dia. So what happen kalau US cancel tarif tu? Dia turun harga. Untung lah. Untung besar. Takkan. Nintendo tak pernah turun harga. Kau kenal iPhone kan? Kau kenal iPhone, kau kenal Sony boleh turun harga. Microsoft boleh turun harga, tapi not Nintendo. Dia takkan turun harga. Cuma just nak selitkan juga, Sony dengan Xbox terpaksa naikkan harga pasal tarif tu juga. Agak besar agak dia punya jump tu kan. So apparently dia punya Pro is getting a bit more luxury. $700 kan. Pro $700. PS5 biasa sekarang ni mungkin 600 kot. Dah 600 tak laku after tarif ni lah. So going back to comment question tadi, dia takkan turunkan harga lah. Dia akan sentiasa profitnya oriented punya business lah. Cuma aku rasa most probably untuk Switch 2 ni dia punya sales dia tak akan mencecah seperti mana kita pernah tengok dengan Switch 1 lah. Switch 1 tu 150 million. Dia sekarang ni bawah sikit daripada PS2 je. Tu pun beza dia, PS2 I think 160 million. Tapi Nintendo dia apply sistem Apple juga. Ni dia specifically dia cakap. Maknanya dia akan still produce Switch 1 punya produk. Maknanya dia bukan akan, kebanyakan dia dah keluar, tentu dah keluar PS5, PS4 dia akan stop production so ini dia kata dia akan, in fact dia punya boss dia, CEO US lah, kata kami tahu harga ni mahal, harga Switch tu ni mahal, sebab tu kami masih ada Switch 1 untuk produce. Korang yang tak mampu boleh beli Switch 1 dulu, cakap tu. Dia buat that claim kan. So in a way dia memang ada put that system lah, maknanya kau akan boleh always revert pada yang mana kau mampu lah. And with that context, pergi balik pada soalan kau tadi, dia ada expect untung tu tak boleh nak macam cakap, kau cakap tadi kalau turun tarif adakah turun harga ke tak kan.
So dia tak akan turun harga, dia akan margin untung dia tinggi, tapi dia dah expect yang sales dia mungkin tak akan sehebat Switch 1 lah. So dia dah get ready for that lah. I think So sebab mungkin dia still jual Switch 1, obviously produce and jual, impact betul. the sales to Switch 2 punya numbers lah. Yeah. Yang aku tak faham Switch 2 ni, kenapa dia punya display dia macam go back to LCD. Okay, dia ada explain. Dia kata because untuk dia punya, kononnya dia punya hardware spec tu, dia kata they go to up to 120 FPS frame per second lah kan. So untuk OLED setakat ni tak ada lagi OLED yang boleh reach that level berdasarkan dia orang punya apa ni, cost punya structure kan. Even ada tapi untuk mahal lah. Steam Deck tak ada. Even setakat ni tak ada portable yang pakai OLED yang boleh cecah 120 sebab even Steam Deck lah. ataupun ROG, Steam Deck, ROG yang semua portable punya apa ni, produk kan, dia orang pun pakai OLED tu tapi dia punya FPS lah 60 paling tinggi. So dalam research yang biasalah netizen pakar buat research kan, dia kata even Steam Deck, ROG ni paling mahal punya portable device lah. ROG punya tu yang keluar about 2 years ago, dia macam mini PC lah, Yeah, technically dia Windows PC. Mini PC. Windows PC kan. So tak silap aku harga dia dalam $700, $650 ke $720. Tapi konon tu paling high end lah dia punya hardware dia. Cuma even that pakai OLED pun dia tak boleh nak reach that specific FPS lah. So goes back to Nintendo tadi, dia claim yang dia punya LCD ni yang korang paling high end lah punya LCD, and then of course lah dia cost punya decision dekat ni. Kalau dia go for yang OLED tu untuk cecah that 120 tu memang tak boleh nak bear at the cost level lah, tak ada siapa akan mampu beli lah kan. So dia decide for that lah. Tapi don't worry lah, kalau kau expect OLED tu maybe in 1 or 2 years of course lah, mesti kan ada lah. Version lah. Cuma mula-mula a lot of people complain lah kan, tapi bila tengok physical, dapat pergi buat checking physical semua kata diorang happy dengan LCD punya tu lah, sebab ada high end ni lah. Aku tak tahu technical dia apa lah, tapi ada memang kononnya kira the advancement of LCD tu dah reach to a very OLED punya level lah. Tapi still mahal lah. I mean aku rasa even kalau dia sampai kat Malaysia pun mungkin harga dia akan cecah 2,000 kan, 2,000. So untuk that company yang always go with family and kids kan, I mean kau bayangkan mak bapak nak masuk tu tiba-tiba nak beli satu Switch 2 ni, tengok ada PS5 mungkin lebih kurang harga sama kan. So it's gonna be a very competitive punya call lah. Yeah. So kau dah order belum? Malaysia punya pre-order lambat lagi. Bulan belum buka lagi. Kata tak, aku dah order. Aku siap dah plan dengan member seorang dua ni. Kalau worst case scenario pergi Jepun. Pergi Jepun. Cuma diorang kata lah dah kalau nak pergi Jepun tu, nak beli kat Jepun, you make sure you dah pre-order dulu lah, sebab chances tinggi stok tak ada lah. Right. Jepun dia siap keluarkan 2 version. Satu Japanese version. Pelik tau, ni Japanese version, dan satu lagi international version. Maknanya Japanese version ni kau hanya boleh guna bahasa Jepun je. Satu lagi international. International tu harga dia memang agak beza dekat 300 yen. 300. Sebab dia kata pasal tarif lah, maknanya dia tahu orang akan nakkan international version lah kan. So tak ada pilihan, something like that. Yeah. Right. Ada satu case, okay, kita move to a bit political. Yang case bendera Malaysia tu. Oh, lah, tu tengah hangat ni. Tak ada bulan tu.
Lama hangat lah sekarang ni, panas. Sinchiu, apa? Sinchiu Daily Sinchiu apa benda lah masuk khabar kan. Sinchiu Daily. Dia Macam mana Zaf? Apa jadi you? Aduhai. dia okey. Dia print gambar benda print. It's a digital punya gambar kan, Image. bukan like real flag somewhere Betul. tanpa bulan tu. Betul. Okey. Betul. So macam mana pendapat? Adakah kau rasa dia tak sengaja? Make sense tak kalau dia cakap dia tak sengaja? Okay, ni aku mula-mula aku punya view on this kan. Ni very quick view. Aku rasa macam dia jadi tu terlalu selalu, I mean frequency tu tinggi, macam seolah-olah macam ada something behind it je. Logik tak? Macam memang saja nak bakar-bakar, aku tak tahulah political punya maneuver ke apa kan. Sebab macam terlalu, takkanlah tak ada buat proofread tu lah kan. Ke proofread tu hanya untuk Okay. abjad saja. This is press kan, media. Dia mesti every single artikel ke apa content kan, whatever dia akan kan. pergi ke Sign editor off lah. kan. Kena ada orang sign off. Tak tahu lah macam Betul mana lah. dia. Okay, ada yang claim this one is because AI generated image. So AI kita yang ada dekat dalam kita punya scope parameter kita ni bodoh ke aku tak tahulah, dia memang akan miss out that certain part of Ada that. 2 case Yes, baru semalam jadi satu lagi. Ada satu lagi case jadi, aku macam what? I think dekat shop media center, aku tak ingat lah, something lah, tapi ni bukan dalam paper atau apa, dalam poster kan. Poster ke sana. Aku macam what? Okay, this is new one yang aku tengok tu. Rasa dia ada di atas boat or something. Yeah. Aku pun terkejut lah. Macam mana Nizam? Kau apa pendapat kau? Adakah ni bukan tak sengaja kan? Adakah ni disengajakan? Macam mana ni? Kau dah jadi terlalu banyak kali frequent sangat kan? Dia punya frekuensi dia macam tinggi pula ke kita sebelum ni ada ke kes macam ni? Aku rasa macam ada kan dua. kan gambar yang aku nampak yang kat Sinchiu ni dekat gambar boat. Okay. Dia ada gambar kapal dan dia ada bendera China dengan bendera Malaysia. Bendera Malaysia betul. Okay, this is the first one. The second one is dia macam ada event or something. Ada event, ada macam atas pentas Baby kan? Expo kat Mid Valley. Baby Expo kat Mid Valley, yes. And so ada screen tu lah, so ada gambar. Okay, betul. Tak tahu sama, mungkin dia outsource orang yang buat benda ni. Okay, aku rasa tu dah mula-mula aku rasa macam tu, tapi aku bila cuba deep thinking sikit lah kan, boleh jadi pasal AI lah, sebab aku rasa gambar-gambar ni semua AI generated image tau. Kita dengan zaman sekarang ni, kita ni dah start very attached to AI. Apa-apa aku nak buat assignment aku pun aku check AI tau sekarang ni. So macam aku rasa ada logik lah, maknanya AI tu yang bangang kan? Ataupun okay, ni konspirasi sikit lah, atau memang AI tu telah di-develop untuk create this kind of tension lah kan. Tapi dia ada control mechanism kat sini. Sepatutnya ada editor review lah kan. Kan itu tak kira lah apa AI tu buat. Kan? Print dekat newspaper babe. Betul lah kan. Bukannya kau so macam mana ni? So aku tak tahu. Aku undecided whether this one is a kata apa ni, orchestrated punya move ke untuk some political party to gain benefit. Sama ada dia tak check ataupun memang sengaja lah. Macam pelik lah. Okay. Pelik. Aku pun pelik. Aku mula macam, this is weird man. You're not like a company bodoh-bodoh. Tu satu. Satu lagi, you bukan juga company yang
deal dengan benda yang tak ada kaitan dengan publication kan. Yeah. I mean, you are a publication company kan. Itu source you daripada asas you sekejap kan. You kena buat proofread kan. And then you missing out this thing. Oh, this is okay. Mungkin kita boleh jump sikit. Reaction lah. Okay, what do you think about the reaction? Oh, reaction aku tak surprise lah. Kan? Aku tak surprise sebab yelah, bulan tu dia represent apa? Itu yang buat orang trigger. Let's say kalau macam belang hitam merah belang tu hilang satu ke kan? ataupun dia terbalik ke kan, instead of merah putih jadi putih merah ke, tak jadi isu sangat kan. Isu lah, tema dia takkan tak sensitif sangat lah kan? Yes, tak exactly, trigger orang sangat. Tapi because of bulan tu, macam okay, bintang tu tak cukup dia punya tak cukup dia bilah dia kan lah. It's different because of what the crescent moon bulan to represent. Of course dia reaction to Agung level lah, sampai ke Agung pun dah sampai benda ni kan. Okay, kau bukanlah aku tak boleh kata kau accept ke tak, tapi kau bukan agree lah, kau okay lah, mungkin reaction tu adakah bagi kau acceptable? Logik tak reaction bagi kau lah? Okay, which reaction? Okay, bila kau cakap tadi diorang marah pasal bulan tu kan. Yeah. So adakah itu natural punya reaction? Adakah itu adakah kau cakap tak payah, relax, chill lah, relax belum mungkin silap ke? Kau rasa macam patut that reaction jadi? Patut atau tak tu mungkin aku tanya kau because kita ni bukanlah sekular ke apa kan, tapi kita banyak kali tengok reaction banyak benda-benda lain. Contohnya reaction pasal isu DJ dan whatever sebelum ni kan. Aku personally rasa reaction kali ni adalah valid lah. Aku rasa agak valid. Agak kemarahan tu memang kata patut lah. I mean, sebelum ni macam isu DJ tu, aku rasa reaction tu macam over sikit, macam chill lah kan, dan cuba fahamkan masalah tu kan. Tapi kali ni aku rasa macam patut react. Kalau tak react, benda ni akan so apa pendapat kau? Kau faham maksud aku kan? Adakah kau rasa reaction ni yang tengah terjadi sekarang ni ialah okay, memang kena react kan. Tapi tak adalah macam gila-gila sangat kan. Memang kena react lah because it's a national flag and for me aku react pun because of it doesn't make sense kalau kau tak tahu yang betul tu salah. Faham maksud kau. Okay, aku agree. I mean, kita just pull back sikit lah dengan isu DJ tu kan. Isu DJ tu macam dia kita faham dia punya situasi dia lah. Dia live session recording kan. And then dia punya tone tu pun very apa ni? Boleh kata subjektif juga lah sikit kan. So macam tengah buat. And then mungkin beberapa isu-isu lain ke, contohnya stalking tu ke kan. I mean, tapi yang ini aku rasa dia macam kita go back to apa kita cakap tadi tu, macam seolah-olah nampak this orchestrated punya macam funny kan. Yeah. Especially for a publication company. Aku macam what? Kau rasa memang ada konspirasi tu? Aku tak tahulah, tapi dia macam prone to that kind of thought sekarang ni. Sebab macam aku cakap lah, kau ni adalah publication company kan, publishing. You bukannya semalam baru bina kan. You so long ago, and then you adalah company publication Chinese. Oh my god kan, dia macam combo tu macam terlalu kau faham maksud aku kan, terlalu hit the note lah. Aku cuba. And then macam mana? Dia company tu punya reaction pun seolah-olah macam bukanlah dia macam tak honest mistake macam honest mistake. Aku macam no man, no. Kau faham maksud aku kan? Macam very
very orchestratednya ni. Aku rasa tak lah. Tapi aku tak terkejut kalau orang rasa macam tu lah. Tapi okay, bila Ya. kau raise kes KK Mat tu semua, ya, ada berbau konspirasi lah. Compared to this one lah kan. Ya. Especially after the tense yang telah terjadi recently ni. I mean, you should be very more careful lah kan. Betul kan? Betul-betul careful dengan you punya produk lah kan. Bukannya benda ni tak pernah jadi. So, bila terjadi tu macam kau mestilah. So, aku rasa reaction yang netizen bagi ni adalah valid. And then, of course lah ada yang aku rasa tak setuju juga. Contohnya, diorang claim the comparison lah. Apa yang jadi pada era, kau kena macam ni. Tapi ni macam sekadar minta maaf. Itu memang bongok sebab belum keluar result lagi kan, belum keluar apa dia punya konsekuensi. Orang expect semalam jadi hari ni terus kena buat sesat lah. So tapi aku rasa ini adalah valid punya, bukan valid tu mungkin pasif sikit ayat dia lah, tapi aku rasa ini adalah reaction yang patut terjadi dan this must we need to show a clear sign lah of yang this should not happen lah, and this should not happen, and boleh you don't push it lah, something like that kan. Kau ada legal ground tak untuk charge? Tu aku tak sure kan. Macam mana? Okay, daripada sudut religious punya side aku tak sure lah, tapi kalau daripada sudut sebuah negara kan, I mean that's critical lah kan. Tak ada. You're spreading news yang salah lah, betul kan? Of course lah, dia essence dia ialah apa data yang kau present atas paper kau tu tak betul lah kan? Ya. Tak macam kena saman ke apa kan? Ada tak legal ground untuk charge benda tu? Tak sure. Sebab tak sure. I mean, ada undang-undang yang melibatkan bendera kan? Okay, spesifik lah kan? Macam kau tak boleh kibar bendera upside down, or size dia kena betul, colour dia kena betul kan? Betul. Maybe tak ada lah spesifik, tak cukup bulan dan dalam data tu tak sure lah. Tapi kalau ada legal ground, maybe boleh take legal action lah. Betul. So, masa kau tengok gambar tu, kan, kau perasan tak ada bulan tu? First time lah. Kalau kau sebagai tu, kau perasan tak ada bulan? Ya, boleh perasan kan? Dia okay. Dia bukan salah print tau. Macam okay, bulan, bintang, and then for some reason printer tu ada malfunction, bulan tu hilang. Dekat bulan tu tak nampak. Bintang tu tengah-tengah. So memang design benda tu kan, tanpa bulan. Salah print, okay, maybe ada possibility technical issue kan. So bintang tu dia off center sikit kan. Tapi ni bulan tu memang kat tengah-tengah. Adakah ini juga melambangkan ketidakpekaan rakyat Malaysia? Bila aku cakap rakyat Malaysia ni, aku refer pada that editorial team that, kan, seolah-olah macam benda ni tak obvious di mata dia orang masa dia nak buat review tu. Masa dia buat proofread tu tak obvious. Kau faham maksud aku tak? So kalau dia tak obvious, mungkin dia terlepas pandang. How Tapi big bila kita tanya gambar tu, how big is the gambar? Dalam tu tak sure tu juga kan. Kita tengok online ni, maybe dia nampak besar kan. Besar kan. Maybe kapal tu kecil je kat tepi kan. Betul. Okay, logik aku faham. Betul, aku tak ada tak sure macam mana kan. Macam yang Baby Expo tu, bulan tu ke tepi sikit tau. Dia bintang tu ke tepi sikit. So memang ada space untuk bulan tu. Betul. Tak ada reason aku tanya soalan tu. Aku nak tanya, adakah kita daripada aku nak go tu apa ni, satu sudut yang lebih intellectual sikit lah. Maknanya adakah kita dah hilang that
perasaan patriotism tu, yang benda-benda macam ni tak kisah kan. I mean, kita dah jadi globalization, kita dah jadi Gen Z style lah. I mean, kita fikirkan lah, yang penting aku deliver point aku, bukannya kan. Faham maksud aku kan? So, adakah kita dah hilang those value, ataupun sebab bila macam ni, adakah konsep nak buat yang budak-budak student kena pergi apa? Kena pergi apa nama? PLKN tu kan? Sebab nak pastikan teras sebagai warga negara tu ada dekat seseorang pelajar kan. Nak bina balik that jati diri tu akan jadi valid lah kalau benda ni jadi just because kau tak aware of that thing. Assuming dia bukan sebarang konspirasi lah kan. Moving forward akan ada perubahan lah, sebab baju sekolah dah ada. Okay. Dan jangan berkait juga dengan benda tu. Dah ingat betul. Ya. Betul lah, agak ikut. Alright. Cool. Aku boleh tengah aku terkejut dengan ni. Saya cakap, macam mana kau ni public? Bukannya tabloid macam apa ni, yang apa? Mustika ke kan? Mustika. You kira antara yang kata daily news punya publication yang antara yang it's an established newspaper. Utama kan. Aku pun terkejut, aduh macam mana dah boleh buat macam ni, selepas macam ni. I mean, tak tahu sama. Begs the question lah. Sebab dekat online pun banyak orang cakap yang okay, sekarang CCP banyak influence tu satu hal. Diorang macam tengah banyak menjalankan some sort of propaganda terbaik lah kat TikTok. It's weird kalau kau tengok TikTok, banyak content from China tau. China people buat content kan, yang pasal dia kata harga barang US mahal tu semua kan. Weird sebab TikTok ban kat sana. Betul. YouTube ban kat sana, but they create content untuk YouTube kan. So orang try to link benda tu lah. This is like macam di plan tau. Sekarang ni spread propaganda. And aku takut dia kita kena sepihan tu. Untuk daripada relationship kita dengan US kan. Ya. Itu bila kau cakap KK Mat tu, okay, ada berkemungkinan lah. Ada berbau konspirasi. Benda tu dah memang plan. Dia cuba untuk menggoyahkan kita punya community. Not sure lah. Dia very panggil apa? Very subtle punya cara lah. Dia bukan direct, dia subtle sikit. Aku tak terkejut lah. Aku tak rasa macam tu, tapi aku tak terkejut lah kalau ada top lah macam tu lah. Okay. Not out of the realm of impossible lah kan. Kan percaya zaman sekarang ni, kau tengok lah. I mean, maybe in 50 years akan datang, kalau orang susun dia punya timeline tu kan, nampak macam very kenapa tak terfikir dulu ni boleh jadi kan. Itulah. Right. Okay, aku rasa berita politik semua kata tu je. Yang lain nak really kena banyak research sikit lah baru boleh sembang. Tapi aku rasa kes bendera ni is interesting. Ada kes yang KL Tower tu, aku tak berapa KL Tower? Tak tahu pula. Tak ada banyak information sangat. I think dia tukar management or something, and then banyak orang kecoh lah kan, kenapa tukar kontraktor baru, and then semalam ada orang macam sabotage dekat KL Tower. Gila. Right. Okay. Any movie baru ke tengok?
Tak ada. Baru-baru ni aku tengok tak ada movie. Aku ada tengok satu, tapi ni aku pergi buat open house. Di pasal cerita ni. Dark Tower. Kau pernah tengok Dark Tower? That's very long. 1998 kan? Tu aku tengok. 1998? Gila, lama gila kan? Dark Tower. Oh. No. Wait. Baru lah aku rasa. Dark Tower. Is it Idris Elba? Stephen King. Idris Elba. 2017. Yeah. Stephen King kan? Aku tengok cembongok je dia. Aku macam what the heck ni. Review teruk. Kau tengok? Aku tak tengok. Aku tengok review teruk. Aku tak tengok. Aku expect Idris Elba dengan siapa? Matthew McConaughey ni cerita dia ada kelas sikit lah kan. Tapi teruk je. I mean, and then this is Stephen King adaptation kan. Aku macam wush. I mean, Stephen King not all dia punya material good lah. Okay, dia ada nak keluar baru. Mungkin kita cakap ada cerita yang Monkey tu. Cerita Monkey tu yang nak keluar. Monkey Monkey apa benda lah. But Stephen King dia overrated apa? Dia tak overrated. Dia boleh tulis satu buku sangat cepat. And that's why ada banyak gila buku kan. Dan kepala otak dia tu kan, bergerak je. Kan? Betul. Gila lah. Aku kau tak boleh nak follow dah. Betul. Dia yang cakap baru tu apa pasal dia kot. Cerita pasal aku tahu ni nak keluar cerita. Dia macam patung monkey tu, patung apa dah, doll. Tak ingat nama cerita tu. Stephen King. Ni The Last of Us season tu. Tengok. Aku tak tengok. Kau tengok dah. Aduh, aku tak sempat tengok lah. Nak tengok tapi tak ada masa nak tengok lah. Apa dapat kan? Bagi preview sikit lah. Preview. Kalau aku try tengok lah. This week aku try tengok. The first season buat kau tak berapa suka sangat Ellie. Ni dia buat lagi teruk lah. At least the first episode ni aku rasa aku menyampah kot tengok dia. Okay, menyampah tu daripada segi karakter ke atau daripada segi so kau tak suka karakter Ellie je lah. Okay. Maknanya dia berjaya convince kau karakter Ellie ni teruk lah. Okay. Annoying gila. Kan? I mean, pelakon tu pun tak membantu lah kan. Okay. Sebab aku main game dia. Aku rasa Ellie tu agak okay dalam game lah. Tak tahulah. Kau pernah main game dia? Part 1 lah. Part 1. Tak adalah aku rasa karakter Ellie tu annoying dalam. Dia macam agak opposite lah. Macam innocent sikit kan. Yes. Dalam tapi series, yang Ellie dalam series ni dia macam annoying. Betul, agree. Aku faham. Dia bukanlah try too hard. Dia macam karakter tu macam terlalu, boleh kata try too hard juga lah. Macam try nak tunjuk dia ni. Tapi dia mungkin watak dia lah annoying lah. Dia kena bawa watak yang annoying lah. So mungkin juga. And then Abby. Pascal? Okay, Abby. Okay, itu baru Abby ada. At least dah first episode ni dah ada Abby lah. Aku tak main yang part tu. Tapi aku tahulah Abby tu siapa kan. Abby tu muka sama macam game sikit. Ada sikit kamu betul. Yang Ellie tu memang tak ada langsung lah. Okay. Dulu masa diorang nak cast first season lah, aku ingat dia akan ambil yang berlakon cerita Ellen Page. Ellen Page yang main cerita Inception tu kan? Yalah sebab karakter Ellie memang based buat on dia kan. Mungkin dia dah besar kot, dia dah tua kot, tak sempat nak main kat watak. Mina tu kan dah jadi lelaki sekarang. Oh ya, betul pula. Mina mana yang Ellen Page. Oh, aku tak tahu. Nama dia sekarang Elliot Page. Oh, okay. Kan, dia potong habis titik dia. Oh, ekstrim dia tau. Ni apa Ida apa benda lah. US punya apa kadar tu. Macam mana?
Tak, ni another of woke ni propaganda ni. And Tidak. non-binary or something bullshit kan. Macam dalam Yellow Jacket, kau tak tahu karakter Vance tu? Okay. Karakter Apa? Vance, teenager. Dia as outside the city, dia as a real person, dia real life. dia kononnya non-binary. Kan? Non-binary. Aku rasa dia pun sama tu, dia potong titik habis. Kalau kau tengok season 3 ni, is it season 3? Yang baru kan? Lain. Kan? Oh, okay. Aku pelik ada orang punya mindset. Yang teramarah tu. Okay. Ya, itu aku rasa aku akan tengok minggu ni, tengok kalau sempat aku tengok Last of Us minggu ni. Okay, cari masa sikit. Ada apa lagi Aku banyak juga few movies aku tengok. Let me double confirm. Aku try nak tengok ni sekarang, Warfare tak keluar lagi. Aku nak tengok ni, The Pitt. Apa Netflix tu ke? Bukan Netflix. Aku nak tengok, tak tengok lagi sebab dia cerita medical, cerita ni doktor lah. So kebetulan pelakon tu aku suka kan. Noah Wyle. Baru dia buat style 24, maknanya satu episod 1 jam, yang melambangkan 1 jam punya situasi dah terjadi. So dia buat 24, tapi tak ada jangan tengok lagi lah. Cuma baru-baru ni aku tak tahu lah, mungkin aku yang lambat ke, aku tengok Superman punya apa ni, reaction tu agak dahsyat ke James Gunn punya ni. Superman Aku tahu kau tak begitu positif sangat dengan ni, tapi recently dia keluar macam featurette or something. So kau nampak dia punya suit tu very clear kan. So it's MCU punya style lah. Baggy sikit. MCU punya style. And it's like dia pakai macam overall or something. And I don't know. So dia nice. I mean on the net sekarang ni tengah kecoh because people are comparing Snyder punya version dengan James Gunn version ni. And then biasalah fan gila-gila ni semua masing-masing tengah mengutuk sama lain lah sekarang ni kan. Patut aku pula terbuka, biasalah feed ni normal lah, tiba-tiba terbuka Christopher Reeve ni Superman. Christopher Reeve Superman not bad lah lagi. Serius lah, aku rasa agak walaupun dah berpuluh tahun lalu tapi dia masih boleh capture aku untuk tengok lah. Setiap kali nampak. Okay. Christopher Reeve. Aku okay je dengan movie, tak adalah macam fanatik sangat kan. And it's a 1979 punya movie lah. Okay. But tak ada action sangat pun sebenarnya kalau kau tengok Superman. Tak ada action pun. Superman 2 lagi best for me lah. Superman what? Superman 2. Christopher Reeve juga lah. Ya, okay. I mean dia punya zaman lah. I'm talking about dia punya zaman in general lah. Betul, aku agree Superman 2 yang ada ni, Zod semua. Zod. Zod. Aku suka dia punya take on Clark lah. Menarik sikit lah. I mean, dia punya Clark dalam Superman Reeve ni, Clark ni macam bodoh-bodoh sikit tau. Dia memang kan, compared to a lot of next iteration Clark version kan. Dia macam bodoh-bodoh sikit. Dia macam, of course lah kita tahu dia nak tunjukkan dia ni different dengan Superman tu, tapi cara dia buat tu, he's pretty good actor lah. I mean, dia pretty not bad lah lakonan dia. Kan? So setakat ni aku pernah sembang dengan kau. Aku suka Zack Snyder version, at least masa Man of Steel tu lah. Sebab Man of Steel tu dia tukar sikit aku punya perspektif. Because kita selalu tengok Clark ni daripada sudut Metropolis kan. Betul kan?
So masa Man of Steel ni dia tukar sikit, kita tengok kelak ni daripada sudut dia bukan necessary wartawan lah kan. So in fact tak ada pun kan dalam masa, so Tak aku ada. rasa tu agak, aku suka lah dia punya, mungkin sebab kita dah banyak tengok version yang dia ada that Clark version, kewartawanan tu kan. So aku rasa agak refreshing lah. Cuma bila dia go balik James Gunn ni, aku tak faham timeline dia sangat, tapi aku agak interesting nak tahu, sebab aku nak tengok adakah something yang dia boleh bagi baru pada aku sebagai orang yang pernah tengok banyak version of Superman lah kan. So Itulah, as long as kalau the story is good and okay, people boleh tolak tepi lah all the costume tu semua. If the story is good. And, but tengoklah. Depends out. Tengok berapa tak lama lagi je keluar. Bulan 7 kan? Bulan 7 kan? Julai kan? Tak lama lagi. Daripada sudut trailer tu, dia very MCU lah. Kalau kita pernah sembang benda ni kan. I mean, kita rasa dia light hearted and flashy sikit. Itu logik kan? Yeah. Itu kan. Berarti nampak light hearted sebab apa dia letak yang anjing tu. Lepas tu cara ada robot ada robot lagi kan. Robot Power Rangers pelik sikit. Itu pelik sikit lah. Aku tak baca komik Superman, so aku tak pasti, tapi because banyak sangat karakter dalam ni. Takut dia ni lah. So takut dia bukan jadi Superman movie. And takut dia jadi macam movie untuk DC Universe. Okay. Dia tak go personal. I don't know lah. Macam kalau kau tengok Guardian, Guardian, dia like ensemble punya karakter kan. So kau attach with everyone dalam tu. It's not about movie about Star-Lord or Gamora ke apa, and Rocket. It's a Guardian punya movie lah. And so kita ada self-aware yang okay, this is part of MCU tapi dekat space. And so macam Man of Steel dulu dia memang okay, cerita spesifik kan. Clark, yes. It's a bit dark tapi aku suka because it's a totally different thing. Itu yang aku cakap tadi. So bila kita dah biasa tengok sebelum-sebelum ni, bila dia bagi Man of Steel tu, aku bagi that point lebih dekat that cuba kelainan tu, dan dah bagi aku some input yang aku mungkin tak pernah tahu. Kalau kita dah banyak tahu pasal before ni version kan. Yeah. So bila dia aku nak tengok James Gunn ni, adakah dia boleh bagi benda sama? Sebab daripada gaya nampak macam dia je bagi kita dah tahu kan. So itu aku agak interested macam mana dia nak, adakah aku akan tengok benda sama macam tu lah. Adakah aku akan ulang benda sama. So aku nak betul lah. Nak tengok macam mana dia tengok on this lah. Mungkin daripada segi okay. No, aku nak cakap sikit pasal Daredevil. Dia baru habis. Tengah viral lah cerita tu. Again. So kau enjoy lah? Not as good as the first 3 season Netflix punya. Aku rasa it's a mistake Marvel tak just reboot je. Kan? Dia nak continue the cast yang orang suka, which is Punisher dia. Punisher pun ada dalam ni. Kan? Aku macam pelik kan. Murdoch, lepas tu Kingpin, kan? Tapi dia tak nak, dia nak move away from the Netflix punya, but at the same time nak tarik the same fan kan. Macam dia nak both. Confused lah dia. Tapi kalau dia nak continue, might as well continue terus season 4. Tapi tak nak, dia nak Bond again. Dia nak Bond again. But tapi kau enjoy yang first season? Aku memang enjoy lah. Memang enjoy. Okay, alright, faham. For me, dia end up, dia macam menceritakan benda yang sama balik tau. Apa the decision bila dia
Sebab season 3 Kingpin dah habis. Cerita plot untuk Kingpin for 3 season complete. Dia kena tangkap, dia river menang, dia masuk jail. Now Born Again dia macam reverse balik. And whatever happen, and dekat 3 season tu dia reverse balik dan dia buat cerita yang sama. Dia lawan nak beat Kingpin ni balik. What the fuck? It's the same story. And then you're not doing like a better job from Netflix punya. I might for me might as well kau reboot everything. Buat kisah baru lah, cerita baru lah. Baru recast. Recast terus. Oh lah, kau ada cerita kat aku juga. Dia ambil some karakter yang sama kan. Tapi nak apply konsep reboot lah. So okay. Recast terus. Mamat tu Charlie Cox nama dia. Memang best gila. Kau tengok dia lepas ni kau tak boleh imagine orang lain dia apa lah. Dia memang play that role really important. And then because of ada reshoot yang aku difahamkan, ada reshoot for this season ni, dia ada 9 episode. Orang cakap the first episode dengan the last 2 is the reshoot one. Okay. And dia macam rewrite balik dia punya script, but there's a big chunk in the middle tu from the old punya script. So memang sayur sikit lah kan. Oh, masa kau okay, faham. Maknanya boleh rasa ada gap sikit lah between first dengan last episode. Okay. Ada satu episode between tu episode 6 atau 7 dia macam side quest tau. Tak ada kena-mena dengan dengan the main plot. And then Matt Murdock dia terperangkap dekat dalam bank. Ada orang ada orang jahat nak rompak bank tu lah. And ada perompak bank tu, dia terperangkap. And just so happen bank tu punya manager is bapa Miss Marvel. Okay. Lepas tu dia keep on cakap yang okay, Miss Marvel kan. Dia macam nak suap kau tau. Ingat tak Miss Marvel? Ingat tak Miss Marvel kan? Tapi gila. Kan? Lepas tu aku ingat plot line tu ada somehow relates dengan main plot dengan Kingpin ke apa. Tak ada. Totally fucking side quest. The whole episode. Aku macam what the fuck. And aku rasa episode 6 selalu aku. Annoying gila. And then the first episode dia start dengan the original 3 character, which is patutnya dia ada Matt Murdock, Karen Page dengan Foggy Nelson. Foggy. And dia start and then the first episode dia dah bunuh dah Foggy tu. And then Karen lepas tu dah tak ada dah. Cerita seterusnya. And then this Matt Murdock dia ada new girlfriend pula tiba-tiba kan. New partner sebab Foggy dah mati. And then the last 2 episode tu I think first episode dia dah panggil the Punisher ada kan sekejap. Punisher ada sekejap. And lepas tu 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu tak ada. Kan Karen tak ada, Punisher tak ada. 8, 9 tu okay. Tiba-tiba Punisher ada balik, Karen ada balik. Kan? Itu yang cakap okay, the first dengan the last two tu is reshoot. And that's what people want kan. Aku bila dia introduce Punisher tu datang balik kan, aku excited kan. Okay, itulah. Excited balik kan. And then Karen pula datang balik, excited balik. Tak tahu lah season 2 ni macam mana, but it's the same story lah. Dia lawan balik. Confirm season 2 lah. Ada confirm ada season 2 I'm not sure lah. And this unnecessary lah pada aku. Unnecessary. Talking about series, kalau dekat
Amazon Prime ada satu series House of David. Quite best. House of David. Oh, cerita ni apa? Biblical. Dia Oh, David versus Goliath tu kan? Aku ada tengok betul. Aku ada tengok trailer dia. Macam menarik juga. Best lah. Best. Compare. Aku pernah tengok dia sebelum tu dia ada buat Moses tau. Moses Netflix. Moses Netflix lah. Moses tu aku dah tengok. This one aku rasa lagi best. Half documentary, half story. Tapi ni aku rasa dia buat macam story ni. Aku tengok trailer dia. Aku nak tengok. Best, aku suka. Kau tengok? Aku tengok. Dia dah baru habis. First season. 10 episod juga. Very, very good. Very production dia very nice lah. Yelah, kita tak ada Hot D tahun ni. Aduh, aku dah baca satu artikel. Dia siapa ni? George dah siap satu lagi buku apa? Itu macam mana? Kan? Buku? Bukan buku lah. Aku rasa ada satu update pasal dia benda. Tahun ni akan ada ni yang baru tu kan? Yang series spin-off kan? Spin-off. Pasal Duncan and Egg tu. I'm not sure how good it's gonna be lah. But we'll see. Katanya George R. Martin pun tengah clash dengan showrunner untuk Hot D. Dia selalu komplain dekat dia punya blog tu. Kalau kau rajin baca lah blog dia. Dia komplain season 2 punya Hot D. Dia cakap apa? Pasal changes yang the showrunner did lah. Okay. Dia tak puas hati. Menarik. Aku ingat ke tak ada isu dah benda ni. Sebab the same thing masa daripada Game of Thrones kan. GOT dulu pun sama juga. Cuma bila dia tak involve, nanti cerita tu ke laut. Betul. Kena ada some checker lah, kena control. But the thing is, bila dia involve, dia nak veto. Tak boleh expect perubahan. Tak boleh expect perubahan kan. Tapi so far aku rasa season 2 okay. Aku rasa okay. Aku enjoy season 2. Aku suka. In fact, aku agak boleh classifykan antara Hot D season 2 tu lot better than lot of other cerita yang sementara aku dah tengok ni lah. Bukan nak jab dekat Severance, tapi aku rasa Hot D punya season 2 was slightly consistent consistent compare to Severance kan. Severance ada, walaupun ekspektasi dia agak tinggi, tapi ada certain part tu dia macam dah jadi macam kurang sikit lah. So aku suka Hot D. Aku tak sabar nak tunggu dia punya right. Hopefully next year lah. Next year sambung. Right, cool. Okay, kau satu je untuk minggu ni. Right, biasa. Kembali next week. Ciao. Baca podcast.